Mari lihat dan dengar. Sulalato Salatin Bab 3, Puteri Nila Pancadi ke Singapura. Jom kita buka lembaran sejarah lama. Ada satu kisah hebat yang tersimpan rapi dalam naskah kuno. Kisah tentang seorang puteri, sebuah lamaran diraja dan macam mana ia menjadi titik permulaan sebuah dinasti yang besar. Jom kita bongkar cerita ni sama-sama. Soalan yang paling penting kat sini, sejauh mana sebenarnya pengaruh satu perkahwinan diraja dalam mencorakkan politik zaman dulu? Kisah Puteri Nila Pancadi ni akan bagi kita jawapan yang memang menarik. Baiklah, cerita kita bermula dengan watak utamanya, seorang puteri. Bukan puteri biasa-biasa tahu. Kecantikan dia tu sampai jadi sebutan orang ramai dan akhirnya mengubah takdir sejarah. Okey. Dalam penceritaan kita ni ada dua pemain utama dari dua kerajaan yang berbeza. Dari benua Keling, kita ada Tuan Puteri Nila Pancadi yang sangat jelita. Dan dari Singapura pula, rajanya Seri Tribuana. Dua nama ni penting sebab takdir akan temukan mereka. Petikkan dari naskah asal ni sendiri cakap, maka masyhurlah pada segala negeri, baik parasnya Tuan Puteri itu. Maksudnya, berita tentang kecantikan dia ni tersebar ke mana-mana. Inilah dia, percikan api yang mulakan semua benda. Bukan setakat cantik je, tapi kemasyhuran tu ia ada kesan politik yang besar. Jadi, bila dah terkenal macam tu, apa jadi? Dah tentulah berita tu sampai ke seberang laut. Di Singapura, ada seorang raja yang dengar cerita ni. Dan bagi dia, ini bukan sekadar gosip, tapi satu peluang keemasan. Nah, seperti yang tertulis dalam naskah ni, bila je Seri Tribuana dengar pasal Tuan Puteri Nila Pancadi, dia tak tunggu lama. Terus dia nampak puteri ni sebagai calon isteri yang paling sempurna untuk anak dia, Raja Kecil Besar. Kena faham, ini bukan cerita cinta semata-mata ya. Ini satu langkah strategik. Untuk apa? Untuk kukuhkan kuasa. Seri Tribuana ni memang seorang yang bertindak pantas. Tak ada buang masa. Dia terus panggil pembesar-pembesar dia dan bagi satu arahan, satu misi diplomatik yang sangat-sangat penting, pergi berlayar ke benua Keling dan sampaikan lamaran diraja. Dan misi ni bukannya calang-calang. Boleh kata, nasib hubungan antara dua kerajaan ni terletak di tangan dua orang kepercayaan Seri Tribuana, Arya Bupala dan Maha Indra Bijaya. Merekalah yang diamanahkan untuk laksanakan tugas besar ni. Jadi, bila rombongan ni sampai di benua Keling, macam mana agaknya sambutan mereka? Ternyata surat dari Singapura tu disambut dengan sangat baik. Teks asal tu siap guna perkataan terlalu sukacita untuk gambarkan perasaan ayahanda puteri, Raja Jambugarama Mudaliar. Maknanya, lamaran ni memang dianggap satu penghormatan besar, terus diterima. Okey, lamaran dah diterima. Jadi apa langkah seterusnya? Di sinilah bermulanya persiapan untuk satu pelayaran yang cukup gah yang akan bawa sang puteri ke rumah barunya dan, tanpa disedari, ke dalam lipatan sejarah. Persiapan untuk pelayaran ni pun bukan main-main. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkahwinan ni. Bayangkan, satu angkatan kapal yang besar disediakan. Bukan tu je, 4 orang hulu balang besar ditugaskan untuk ketuai rombongan pengiring. Siap ada panglima pengawal khas lagi, Andol Nina Mara Kulina untuk jaga keselamatan puteri. Semua ni menunjukkan betapa tingginya darjat penyatuan ni. Dan cuba teka berapa ramai pengiring puteri. 500 orang. Ya, 500 orang dayang-dayang dan perwara ikut sekali. Cuba bayangkan, betapa besarnya dan megahnya rombongan diraja ni masa tu. Yang menariknya, semua ni bukan rekaan tahu. Kita ada bukti bertulis dari sumber asal. Dalam teks ni, diceritakan dengan terperinci tentang kelengkapan kapal-kapal tu dan saat Tuan Puteri Nila Pancadi naik ke kapal bersama 500 orang dayangnya. Jadi ini bukan sekadar cerita dongeng, ia memang ada catatannya. Selepas pelayaran yang jauh, akhirnya rombongan Tuan Puteri pun tiba di Singapura. Dan sambutannya memang luar biasa. Mereka disambut dengan penuh adat istiadat dan kemuliaan. Sebagai tanda penghormatan paling tinggi, Seri Tribuana sendiri hadiahkan sebuah istana yang digambarkan terlalu indah-indah kepada bakal menantunya. Hebat kan? Sekarang, kita dah sampai ke kemuncak cerita kita. Momen yang dinanti-nantikan iaitu Majlis Perkahwinan Agong yang bukan setakat menyatukan dua jiwa tapi juga dua buah kerajaan yang besar. Dan ini bukan majlis kahwin sehari dua. Teks asal tu sebut 3 bulan lamanya berjaga-jaga itu. Maksudnya apa? Maksudnya, pesta dan keramaian tu berjalan selama 3 bulan tanpa henti. 3 bulan. Cuba bayangkan betapa meriah, betapa gahnya sambutan perkahwinan ni.
Jadi, selepas 3 bulan berpesta, barulah tiba saatnya Tuan Puteri Nila Pancadi pun disatukan dengan pasangannya, Raja Kecil Besar. Detik inilah yang secara rasminya memeterai ikatan bersejarah antara Benua Keling dan Singapura. Tapi tunggu dulu, cerita tak habis kat situ. Ada lagi. Pada masa yang sama, ada satu lagi perkahwinan diraja berlangsung. Adinda kepada Raja Kecil Besar, iaitu Raja Kecil Muda, pun turut dikahwinkan. Jadi ini perkahwinan berganda. Satu langkah bijak yang bukan saja kuatkan hubungan dengan kerajaan luar, tapi juga memantapkan lagi kuasa dalaman kerajaan Singapura itu sendiri. Dengan selesainya kedua-dua perkahwinan ni, maka misi utusan dari Benua Keling pun tamatlah dengan jayanya. Mereka diberi anugerah, hadiah, persalinan yang hebat-hebat oleh Sri Tribuana. Lepas tu, rombongan yang diketuai Andul Nina Mara Kulina ni pun berlayar pulang dengan penuh hormat dan kejayaan. Jadi nampak tak? Perkahwinan ini sebenarnya bukanlah penamat sebuah cerita. Ia adalah permulaan. Permulaan kepada sebuah dinasti baru. Dan soalan yang tinggal untuk kita sama-sama fikirkan ialah, apakah legasi yang akan dibina oleh zuriat mereka? Apakah sumbangan dan warisan yang ditinggalkan oleh keturunan dari penyatuan dua kerajaan besar ini? Jawapannya, itulah yang akan terus mencorakkan sejarah di rantau kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.